Korang tahu tak, bila kita terlampau sedih ataupun kita sedih dalam jangka masa yang panjang, bukan perasaan kita saja yang sakit. Sebenarnya otak dan badan juga akan terkesan. Antara yang boleh jadi adalah otak rasa penat. Bila kita terlampau terbawa dengan emosi kan, kita sedih, otak tu akan penat dan dia susah nak fokus. Jadi susah nak fokus, dia cepat lupa, fikiran pun serabut. Yang kedua, boleh rosakkan jadual tidur. Sebab bila kita terlampau sedih kan, dia akan jadi macam susah nak lena. Sebab banyak benda yang kita fikir, otak dalam fasa berjaga-jaga. Dan yang ketiga, badan akan jadi lesu. Sebab dah tidur pun tak berkualiti. So badan automatik tak dapat rehat yang secukupnya, dan automatik lah akan jadi lesu. Seterusnya, emosi pun akan jadi tumpul. Benda yang selalu buat kita happy, kita dah rasa macam kosong, dah rasa macam tak ada makna macam tu. Dan yang ni ramai yang tak sedar, iaitu sakit fizikal palsu. Contohnya rasa macam sakit dada, rasa lenguh, rasa macam gastrik, tapi sebenarnya itu adalah disebabkan oleh otak kita saja yang penat, terlampau penat. Dia sedih berpanjangan ni menyebabkan otak jadi penat. So, kalau lama sangat berlarut-larut sedih tu, kemungkinan boleh jatuh kepada kemurungan tanpa kita sedar. Sedih tu normal, tapi bahaya bila sedih berlarut-larut selama berminggu-minggu ataupun berbulan-bulan. So, untuk tahu beza sedih biasa dengan kemurungan, nantikan video Yas yang next. Okay, ingat saya itu seni, bukan sekadar rutin. Bye-bye.